Bagi yang target untuk capai 100 gram gold bar, ada dua cara belian. Persoalan dia mana yang lebih untung? Bagi yang berkemampuan beli sekaligus, boleh dapatkan spread emas yang lebih rendah. Bila nak jual, nilai spread 100 gram ni cumalah 7% berbanding gold bar yang kecil seperti 1 gram, 10 gram mempunyai nilai spread sebanyak 9%. Jadi bagi mereka yang berkemampuan untuk beli gold bar 100 gram sekaligus, untung dari segi spread bila harga emas naik. Contohnya, September 2025, gold bar 100 gram yang sama cumalah RM52,000, tapi hari ni gold bar 100 gram dah bernilai RM63,000 selepas tolakan spread. Jadi bagi mereka yang bertindak awal, mereka dah dapat keuntungan. Tapi tak semua orang ada bajet besar untuk beli 100 gram cara bayaran penuh. Cara yang kedua adalah kita boleh kumpul sikit-sikit secara konsisten. Contohnya, simpan RM500 sebulan dalam akaun Gap. Selepas 10 tahun, mesti boleh capai simpanan 100 gram tadi. Bezanya bila kita beli emas dengan harga yang berbeza, kadang murah, kadang mahal, secara konsisten, kita akan dapat purata harga belian emas ataupun kita panggil sebagai cost averaging teknik. Perlu risau tentang harga emas mahal atau murah. Bila dikira secara purata, ianya lebih murah daripada harga belian semasa. Jadi beza antara kedua-dua kaedah ni, bagi yang beli emas sekaligus, perlukan modal yang besar dan potensi untung lebih cepat. Bagi yang kumpul sikit-sikit pula, tidak rasa terbeban, cuma perlu disiplin dan konsisten. Mana cara sekalipun, boleh pilih mengikut kesesuaian bajet sendiri. Bagi yang ingin saya bantu untuk simpan emas dengan cara dan kaedah yang sesuai, boleh rujuk pin video atau mesej di TikTok. Belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Biha rapat-rapat.